Let's go. Fuh. Memang pick up gila. Dan paling best antara feature yang menarik kat sini, dia ada dia punya maps system. So daripada maps ni tuan-tuan boleh tengok stesen charger yang berdekatan melalui maps ni. Gear shift bukan berada dekat tengah-tengah, tapi dia akan ada dekat bahagian pedal shift sini. Nak drive, nak reverse, nak parking, semua daripada bahagian panggil dia pedal sini. Cuma dari segi kekurangan dekat Proton IMA 7 ni yang mungkin agak leceh sikit lah. So welcome back to Lance Automotive Channel. Hari ni Brandon ada dekat Proton IMA punya showroom. Pada hari ni Brandon akan sharekan apa yang ada pada Proton IMA 7 ni lah. Proton IMA 7 adalah merupakan kenderaan elektrik yang pertama keluaran Proton yang dilancarkan secara rasmi pada Disember 2024. Model ini telah mendapat sambutan hangat dari rakyat Malaysia dan sekaligus menjadi EV yang terlaris di pasaran Malaysia. Dalam video ni kita akan kupaskan tentang feature, design dan teknologi yang ada pada Proton IMA 7. So jom kita tengok sampai penghujung video. Alright, for those yang baru first time tengok channel Azlan, boleh bantu subscribe, like dan juga share video ni. So let's go, kita tengok Proton IMA 7. So bagi yang belum tahu dekat luar sana, Proton IMA ni kita ada dua version, iaitu Prime dan juga Premium version. So nak tahu perbezaan dia? Hanya dekat Premium version ada power boot, sunroof, head-up display dan juga memory seat. So kita cakap pasal kita panggil dia first impression Rajalan untuk Proton IMA 7 ni. Kita tengok kat bahagian dia punya dashboard, steering dan bahagian armrest ni. Kita get through satu persatu. Kalau tengok kat sini, untuk adjust volume, tuan-tuan boleh adjust melalui scroll dekat sini. Dan dekat sini juga kalau perasan kita ada physical button untuk adjust aircon dan juga heater. Perkara yang Brandon paling suka dekat Proton IMA 7 ni, aircon dia still ada dia punya physical adjustment lah. So boleh adjust kat sini, nak naik nak turun, semua daripada sini. So tengok dekat bahagian sini dia ada dia punya, kita panggil dia bottle holder. Dan dekat untuk bahagian armrest ni juga dia ada wireless phone charging. Dan sini kita ada storage lah untuk letak barang. Tengok dekat bahagian bawah sini pun ada storage juga. So nak letak bag memang sangat-sangat mudah lah. Dekat Proton IMA 7 dia ada provide korang infotainment screen sebesar 15 inci ni, 3K resolution. So dekat sini kita tengok a few things. Dia ada dia punya Android CarPlay, Android Apple Auto. Sekarang dia dah ada, sebelum ni tak ada lah. Dan paling best antara feature yang menarik kat sini, dia ada dia punya maps system. So daripada maps ni tuan-tuan boleh tengok stesen charger yang berdekatan melalui maps ni. So sangat mudah lah, boleh refer untuk nak pergi charge mana-mana kan. Boleh tengok dekat sini. Untuk onboard charger Proton IMA 7 ni, kalau DC boleh terima up to 100 kW yang dikatakan anggaran tempoh cas dari 30 ke 80% hanya dalam 20 minit saja. So let's take a look kat bahagian belakang dia. Quite besar. Macam Azlan 170 cm. So kita tengok bahagian ruangan kaki yang banyak lagi space. Dan untuk ruang kepala pun masih lagi banyak ruang. Dekat bahagian bawah seat belakang ni ada built-in storage. So bolehlah letak barang dekat bahagian bawah ni. So first pergi pada bahagian exterior kereta. Untuk bahagian hadapan, kalau tengok daripada bahagian side depan, untuk headlamp hadapan menggunakan LED light yang designer dikatakan cutting edge pattern. So dia nampak lebih agresif dan juga premium. Salah satu elemen reka bentuk yang nampak kecil tapi really impactful pada Proton IMA 7 ni adalah sistem concealed door handle. Ia membantu mengurangkan air drag dan menyokong prestasi EV yang lebih efisien. so kita pergi dekat bahagian tayar kereta. Untuk Proton IMA Premium version menggunakan 19 inch tayar. Kalau untuk Prime version menggunakan 18 inch tayar. Kita tengok bahagian belakang Proton IMA 7 ni, ia menggunakan 3D full length LED tail light yang bagi Azlan very sleek dan juga elegant design. Kalau perasan, design lampu belakang kereta ni macam Porsche pun ada. Untuk ruangan boot belakang Proton IMA 7 memang sangat praktikal dan luas. Selain itu, ada juga ruangan simpanan bawah lantai seluas 51 liter. So boleh letak barang kat bahagian bawah ni. Kalau perlukan ruangan yang lebih besar, boleh turunkan seat bahagian belakang macam ni.
Tanpa boleh ingatkan masa lagi, kita test drive sendiri Proton IMAX, tengok dia punya feel macam mana. So let's go. Okay, yang penting kita sit back first. Bagi yang belum tahu, untuk Proton IMAX 7, dia punya, kita panggil dia gear shift, bukan berada dekat tengah-tengah, tapi dia akan ada dekat bahagian pedal shift sini. Nak drive, nak reverse, nak parking, semua daripada bahagian, kita panggil dia pedal sini. So macam sekarang, bila nak start drive, tekan brake pedal, tolak bawah, dan boleh terus gerak. So let's go. Dekat Proton IMAX 7 ni, kita ada few mode driving. Kalau tengok dekat sini, cara nak tukar dia, kena tekan dekat bahagian screen monitor ni lah. Kat sini, boleh tengok. This one Next one. Okay. So, tengok dekat sini, dia ada eco, dia ada comfort, dia ada sport punya kita pakai option. So, sekarang kita cuba untuk bawa, tukar kepada dia punya drive mode. Tadi dekat mana ya? Kita tukar, bawa test dia punya strike, dia punya sport version. This is sport version. So sekarang jalan clear sikit. Kita try speeding. Let's go. Memang pick up gila. So walaupun kereta ni kita panggil dia nak kata berat-berat juga, sebab dia ada dia punya bateri, tapi dia punya pick up memang sangat-sangat power. Even though kalau pakai comfort mode pun, dia still pick up lah. Dia punya power untuk pemanduan tu tak adalah macam kita tak ada rasa macam terlalu low sangat. Comfort pun dah still powerful. Apatah lagi kalau kita menggunakan sport version. Memang dia lebih power lah kalau tengah driving. What would you like to do next? Open sunroof. Okay, open sunroof. So this is dia punya, kita panggil dia panoramic sunroof. Try again. Cuma dari segi kekurangan dekat Proton IMAX 7 ni yang mungkin agak leceh sikit lah. Macam Proton IMAX 7 nak buka dia punya sunroof, dia kena tekan dekat bahagian screen ni. So dia tak ada macam kita panggil dia physical button dekat bahagian mana-mana lah. Kena buka juga dekat bahagian screen. So macam ni, nak buka, nak tutup dia punya sunshade, nak tutup buka, boleh kontrol melalui screen ni saja. Kalau tengok dekat bahagian steering dia punya feel, kalau tengok kat sini dia punya design, dia nak kata terlalu bulat pun tak, dia ada satu curve bahagian atas dengan bawah. So in terms of grip, nak drive tu memang nice lah. Tengok kat sini, dia nak grip memang sangat-sangat selesa. Antara best thing juga yang ada pada Proton IMAX 7 ni, dia ada dia punya head up display. Tapi head up display ni dia hanya ada pada yang high spec version. Lagi satu spec yang low spec tu dia tak ada lah. Tapi still nice. Korang boleh tengok dia punya kelajuan kereta dekat paparan skrin bahagian cermin hadapan. Memang sangat-sangat membantu lah. Antara feature lain yang ada pada kereta ni juga, you guys boleh pakai voice command assistant. So dia ada shortcut. Tekan je dekat bahagian driver side belah kanan ni, tekan kat sini. How can I help? So terus bagi open radio. Okay. Dia akan terus buka. Dia punya, kita panggil dia, sense dia agak laju. So not bad juga. So bagi dia punya arahan, so nak buka radio, nak buka tingkap boleh also kan. Nak buka tingkap also boleh kan. Dia ada few things lah. Boleh pakai voice command. So tak payah tekan dekat sini. Kalau tengok sini dia ada headrest stereo. Kat sini dia ada share mode. Dia ada driver centric. So share mode ni basically voice tu dia akan dengar daripada semua side. Tapi kalau macam driver centric ni, contoh dia akan fokus dekat certain place je. Macam sekarang tekan dekat bahagian driver, dia akan keluar kat bahagian driver je.
dia punya sound speaker. Very nice. So, apa pendapat tuan-tuan dan puan tentang kereta Proton Emas Silver ni? Berbaloi atau tak berbaloi? Boleh beritahu dekat ruang komen. So, bagi yang kat luar sana ada idea nak berada review kereta apa, boleh beritahu juga dekat ruang komen. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.